Selamat malam. Hari ni kita dekat Senai kat Johor. Tadi kami baru keluar daripada Singapura. Hari ni aku nak share dekat hampa. Hotel balik. Aduh, nama dia Semnai at Senai. Tu je. Tu. Semnai at Senai. Hari ni kita booking bilik paling mahal. Tak. Bilik nak main game. Hotel ni dia popular dengan bilik hotel yang ada set PC gaming. Jadi aku tunjuk kat hampa. Kalau siapa yang main kat sini, kita tengok apa yang ada dalam bilik tu. Tapi siapa yang main PUBG mesti kenal Semnai. Oh ya? Oh ya? Yang main PMC, yang tahu PMCC mesti kenal Semnai. Aku tak kenal. Siapa owner dia? Kau main ML kan? Kau dah ML kan? Dota. Jom kita tengok. Let's go. Bang, bilik paling mahal berapa bang? Yang nama 5 orang kan? Yang gaming 5 orang kan? Kami nak beli. Ui. Beli tu orang sewa. 500. So yang 5 bilik, 5 orang. 5 PC lah. 5 PC. Yang kita 3. Berapa? 350. Oh. Oh je lah. Kau tahu tak? Kau dah masuk Semnai kan? Dah. Makanan tu. Sekarang kita berada di Tapi tak buka lah. Ada nombor. Wih, lift dia ada nombor. Ada anak panah. Anak panah ni pasal ni atas. Jatuh panah tak ada. Tak boleh turun. Singkat enak, cantik ya dekor dia. Bilik 604. Putarannya. Lampu. Yo. Woi. Memang ada 3 PC. Lepas tu bilik katil macam ni. Double bed, single. Single atas, bawah double. Ni toilet dia. Seat TT Racing. Carbon fiber punya. Semua ada cushion. Okay, kita tengok dia punya peripheral dulu. Keyboard Cooler Master. Mouse. Sebenarnya bukan nak tidur, nak main game. Mouse Cooler Master. Headphone pun Cooler Master. Cuma padding dia dah teruk sikit lah. Maknanya ramai orang sewa kat sini. Monitor Samsung berapa hertz lagi kita check. Set PC pakai Gladec. GPU Asus. Prosesor RAM ada 2 keping. Dia pakai ITX. Sekejap lagi kita tengok spek dia macam mana. Okay, kalau hampa main sini, hampa tak jumpa button nak switch on kat mana. Ni dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini dekat dia internet dekat head stand ni, headphone stand ni. Hampa tekan button ni, dia akan switch on PC. Okay. Yes. Ya. PC. Kepas barang, pindah bilik. Oh ya ke? Fuyo. Abang tak nak push rank? Abang. Ni biasa. Tengok ni ha. 1 2 3. Wow, lampu tangga. Okey, dia punya prosesor AMD Ryzen 5 3600. Okey, boleh lah. Lepas tu RAM 16GB, maknanya 8 tambah 8 lah. 2 keping. Lepas tu dia punya graphic card RTX 3060. 12GB. Macam mana? Padu tak padu? Sound kita tengok lah. So game macam PCC. Dia punya setup. Dalam ni semua dah ada. PUBG Mobile pun ada. Semua account dah ada dalam ni. Wih, banyak. Siap ada next page mat. Semua ada. Ni LAN game. Boleh main Counter Strike. Offline game. Macam PCC zaman-zaman dulu. Weh, ni memang zaman dulu punya ni. Vice City pun ada. FIFA 11, 10 semua ada. Okay, Assalamualaikum guys. Sekarang pukul 11.24 tengah hari. Kita nak check out dah pukul 12. So overall aku nak review sikit lah. So overall kalau hampa macam kami lah, kami 3 orang ni ada urusan kerja dekat Singapura. So nak balik ke KL tu dah malam, penat, transit. Memang selesa lah. Hotel dia selesa. Dia punya katil selesa. Memang tidur memang nyenyak lah. So macam kami check out pukul 12 ni, pukul 11 baru bangun. Memang selesa. Okay. Kemudian dia punya location strategik kat luar tu ada macam-macam. Ada kedai makan lah, fast food, kedai runcit semua ada. Kemudian dia punya design
dalaman interior daripada bawah sampai ke bilik memang cun. Tetapi satu benda sajalah. Contohlah, macam kami ni memang banyak je hotel lain, tapi kenapa kami pilih hotel ni? Sebab kami kata, alang-alang nak tidur hotel kita ada bajet lah yang bos cakap untuk ambil hotel kan. So kami tambah-tambah bajet kami, kita murah lah Sam Nine ni untuk 3 orang. Harga dia sebenarnya murah bagi kami sebab kami dah tidur hotel yang lebih mahal. Jadi kami kata, jom kita tidur hotel Sam Nine, kita main game. So plan otak kami memang kata, kita tidur ni kita nak main game saja sepanjang berapa jam kita duduk kat situ kan. Tetapi yang menduka citakan adalah game-game dia tu lebih teruk daripada Cyber Cafe lah, senang kata. Bukanlah teruk, dia punya setup ni, sistem dia sama macam Cyber Cafe. Aku faham. Sebab kalau dia tak pakai sistem ni, dia nak buat maintenance in future susah lah. Sebab dia ada 2 level ataupun 3 level. Yang contoh level ni semua bilik ada 3 PC, and then tingkat atas ada 5 PC. Jadi ada berapa puluh PC yang dia nak kena maintain. Kalau dia tak pakai sistem ni, probability untuk dia kena virus tu tinggi. Kita faham kenapa dia pakai sistem ni, tetapi dia nak update game dia tu pun jadi susah. Orang yang buat maintenance tu kena selalu update lah. Keluar je update baru, dia kena update. Jadi banyak bug lah kan. Jadi kalau hamba tengok, kami main first game yang kami nak main adalah Left 4 Dead. So cerita dia, kami dah tukar, ni bilik yang ketiga. Bilik yang pertama kami masuk-masuk, semua PC tak boleh pakai. Kemudian yang kedua masuk, depa punya PC okey, PC aku yang problem. Memang panas lagi ya. Dan bilik yang ketiga ni alhamdulillah semua okey, cuma ada game-game contoh macam Red Alert yang memang game LAN tu, contoh Red Alert tak boleh buka. Counter Strike Source tak boleh buka, so boleh main Counter Strike 1.6 saja. Kemudian Left 4 Dead 2 tak boleh main. Lala kami main Age of Empire. Bukan yang Definitive Edition ni, yang old school punya cerita dia. Memang yang lama. Okey, memang habis dekat sejam 2 jam tu main game tu, nak bagi hilang frustration tu lah. Okey, kemudian macam kalau hamba tengok, dia ada bagi list game yang dia ada. So kami buka Steam. Bila aku buka Steam tu kena login account sendiri rupanya. Dia tak sediakan account. So kita faham jugalah, kalau ada contohlah 50 PC, 50 account Steam dia kena sediakan. Sebab Steam dia tak boleh pakai account yang sama untuk main game. Antara dalam 3 komputer ni tak boleh pakai account yang sama. Jadi dia kena sediakan account Steam yang banyak. Jadi costing lah kan. Costing dia nak kena beli setiap game yang ada tu kan. Kita faham, okey. Tapi dia kena, sebenarnya dia kena bagi tahu lebih awal lah. Untuk orang yang tak ada account, contoh macam aku dengan kawan aku lagi seorang, ada yang lagi seorang tak ada account. So takkan nak main 2 orang saja, kesian lagi seorang kan. Jadi tak adil lah. Tapi macam hampa tahu tadi, kami tukar 3 bilik. Dia punya hospitality, dia punya service memang padu lah. Dia punya receptionist daripada bawah memang bagi layanan yang baik. Dia layan je kami walaupun dah lewat malam. Kemudian bila kami call, dia bagi tahu problem, dia datang check, dia kata, tak payah, jom tukar bilik. Lepas tu bilik tu pun problem, dia terus tukar bilik. Memang cepat lah. Servis dia memang tip-top. Okay, so overall itu je lah review kami. Yang aku boleh katakan, kalau kata dari 5 bintang, aku bagi 3 lah. Yang pertama, hospitality dia. Kemudian dia punya design memang cantik. Kemudian harga dia berpatutan. Yang lagi 2 ni adalah memang kita ni, dia dah promote e-sport hotel. So memang kita datang nak main game. Game dia pula ada problem. So kalau orang yang main hijau, memang planning kita nak cuti, nak main game, memang akan frust lah. Dia akan frust. Macam kami memang transit, so tak kisah sangat. Tak dapat main game pun tak apa. Memang nak rehat sebenarnya, tapi nak ala-ala nak rehat, nak main game. So dan yang last kali tu adalah kesedihan kami lah. So 2 bintang dia hilang tu, satu sebab dia promote as a e-sport hotel, tapi tak e-sport sangat lah. Design memang e-sport, okay, tapi game dalam tu yang problem. Kedua bintang yang dia hilang tu adalah kekecewaan kami je sebenarnya. Okay, so next kita nak tidur hotel mana? Dalam kepala otak aku daripada sebelum ambil Sam 9 ni, aku tahu dalam kepala otak aku ada satu je kat Melaka, Hilton. Daripada Todok memang aku dah cakap, tapi sebab kan kami daripada Singapura nak pergi Melaka pula semata-mata nak tidur tu, sebelum nak pergi KL rasa macam ralat lah kan. Jadi kalau hampa nak tengok kami review hotel Hilton daripada Todok tu, yang ada collaboration dengan Todok tu, hampa komen kat bawah. Next kita review hotel tu. Okay, kalau nak main game, fikir panjang nak sewa ke tak, tapi harga memang murah lah. Okay guys, sampai situ saja ni. Ciao.